Hari ini kan aku baru realize lah orang-orang kat sini tak tahu aku orang Korea sebab aku tak pakai my mother tongue. Aku tak pakai Korean, bahasa Korea. Jadi dulu aku tak tahu. Semua orang nampak aku macam orang Korea, tapi aku memang tak nampak orang Korea. Ada yang orang tengok aku orang Korea, tapi aku rasa banyak persen macam 10 to macam hampir 8 atau 9 to 10% orang tengok aku bukan orang Korea. Ya, mungkin aku nampak tak orang Korea, betul tak? Atau nampak orang Korea ke? Tak tahu. Jadilah tadi pun aku dah pergi makan dinner kat kedai Turki. Terus aku record video dengan bahasa Melayu lepas aku sebelum aku order makanan, dan aku cuba record video dengan bahasa Melayu, dan step tu tiba-tiba datang dia memang cuba berborak sama aku. Cik, dari mana? Dan aku cakap cuba guess please, macam tu. Dia macam 1, 2, 3 seconds macam ni. Dan dia cakap Chinese Malaysia, betul? Macam ni. Ya. Mungkin aku nampak Malaysian Chinese juga. Terus aku cakap, cuba lagi, try guess lagi. Dan dia cakap Japanese. Jepun, macam ni. Ya. Okay. Orang Jepun. Okay. Ya. Tapi cuba guess lagi. Ya. Dia cakap aku tak tahu. China mainland, macam tu. Oh gosh. Okay. aku 잠깐 지니. 감사합니다. 네네. 저 한국인이고요. 네, 반갑습니다. Macam ni. Ini maksudnya terima kasih. Ya, saya orang Korea. Ya, selamat nice meet you. Macam ni. Dia macam terkejut. Macam ni. Dia macam Korea. Macam ni. Aku memang tak tahu. Bukan. Dia cakap saya memang tak tahu sebab encik nampak customer encik nampak macam tak bukan orang Korea, dan terus encik selalu cakap bahasa Melayu, jadi kita tak imagine awak orang Korea tu macam ni. Okeylah, betul. Ya. Macam biasalah, selalu biasa sebab kalau aku memang tak macam fashionist, maksudnya aku pakai baju tak macam fashion macam fashion designer. Maksudnya aku tak macam pakai macam orang Korea yang dekat macam actor kat Korea. Jadi dia orang selalu tak tengok aku orang Korea macam tu. Ya, aku okey je, aku tak marah. Tapi kadang-kadang friend kawan-kawan aku cakap, hey,
You tak marah ke? Lain-lain orang tengok you tak bukan orang Korea tu, macam tu. Aku cakap macam tu. Okey je, ini Malaysia lah. Ini Malaysia lah. Kalau kat dalam Malaysia, orang-orang Malaysia atau lain punya orang tengok aku bukan orang Korea, itu okey je. Sebab ada yang orang tak, ada yang orang tengok aku dari negara mana-mana, tak tahu negara mana-mana, macam tu je. Mana boleh setiap orang tengok aku orang Korea. Ada yang tengok aku orang Korea, tapi tak ada yang tengok aku orang Korea tu. Betul lah. Jadi aku okey je, tak kisah pasal hal tu. Terus ya, sebab memang kawan-kawan aku nampak macam memang orang Korea je, orang Korea. Tapi ya betul. Kalau aku nampak macam banyak orang cakap aku nampak macam orang, aku dengar aku orang Filipin dan aku orang macam mana, orang Arab. Kadang-kadang ada Arab juga. Arab, terus orang US punya juga. Aku terkejut. Sebab kalau orang yang cakap aku nampak macam US punya orang, itu memang first time aku dengar. Ya, orang Filipin, ada orang aku nampak similar dengan aku nampak orang Filipin, dari Filipin. Ada Chinese juga, Chinese, Japanese banyak. Orang China, Japan. Kalau nampak macam orang Korea itu kurang ada. Memang kurang ada. Itulah. Kawan-kawan aku dari Korea memang nampak orang Korea. Dia nampak orang Korea. Terus kalau pergi sama-sama, pergi tempat lain-lain sama-sama dengan dia orang itu, yang orang-orang lain cakap, nampak macam Korea, annyeonghaseyo macam tu. Tapi kalau aku pergi seorang kat mana, ya tak cakap annyeonghaseyo je. Hi. Pakai bahasa English je. Itu je. Ya. Jadi aku hari ini memang terkejut lah. Banyak orang tengok aku tak nampak orang Korea. Okey je. Itu macam seronok lah. Lagi sekarang aku sebenarnya baru habis makan, terus aku baru habis makan, tapi lagi lapar. Kita pergi cari makan lagi. Tadi aku makan makanan Turki, nasi goreng ayam dan Turki. Terus oh my god, aku rasa belly aku besar lagi sikit. Apa nak makan? Tengok dulu. 100 ni aku tadi beli ni. Beli air ni. %100% plus. Sedap. Ini perasa similar dengan Pocari Sweat. Pocari Sweat dari Jepun kan. Kat Korea pun banyak juga ada.
bila aku kerja fizikal kat construction, aku minum, aku fikir macam lebih 10,000 can, 10,000 kali. Banyak sangat. Sebab bila kita kerja kat luar panas gila, jadi selalu macam haus. Ya, selalu minum. Okay, ya, jadi kita dapat makan dulu. Kita cari dulu. Ciao. Jom.